lepas buat rebonding, tapi kena potong rambut. Rugi ke? Ramai yang takut dan sayang sangat dekat rambut tu bila hairstylist suggest untuk trim sikit je rambut tu. Hakikatnya banyak kebaikan tau kalau hampa trim rambut selepas buat rebonding. Sebab yang pertama hampa perlu trim rambut lepas buat rebonding adalah untuk buang rambut yang bercabang dan rosak. Sebab rebonding ni dia chemical tau. Bila buat chemical ni, lepas buat rebonding dia akan kelihatan lebih jelas rambut rosak tu. So kena trim. Yang kedua adalah untuk elakkan rambut bercabang tu naik ke batang rambut. Bila dah naik ke batang rambut, rambut hampa lagi cepat rosak. Yang ketiga adalah untuk menampakkan rambut hampa lagi kemas. So bila buat rebonding, rambut rebonding akan jatuh tau sebab dia lurus kan. Lepas tu kalau trim, sekurang-kurangnya boleh nampak rambut hampa lagi sekata dan rata. Yang terakhir, yang keempat adalah mudah diuruskan. Bila dah buat rebonding ni, bila hampa tak trim rambut, rambut yang hujung tu dah rosak. Bila dah buang yang rosak tu, hampa mudah nak uruskan rambut hampa. Jadi, trim rambut lepas buat rebonding ni bukan buang hasil tau, tapi lebih kepada untuk maintainkan rambut hampa kekal sihat, cantik dan tahan lama. Kalau apa nak tahu lagi tips-tips penjagaan rambut, hampa boleh tekan beg biru.